2-3 kali saya ulang kira apabila saya melihat ada penjual emas menjual emas yang mikro 0.001 gram dengan harga RM10. First impression saya anggap 1 gram cuma RM1,000. Dalam hati saya, boleh tahan harganya RM1,000. Hampir 300% harga dia jual daripada harga yang semasa. Saya terbenung sekejap, saya ambil kertas, saya gunakan balik kemahiran math saya waktu sekolah dulu. Saya cuba kira-kira lagi sekali. Rupa-rupanya bukan RM1,000, tapi RM10,000 kalau untuk kita dapatkan 1 gram yang sama. Bagi yang pernah terbeli emas macam ni, dah stop dah. Jangan buat benda yang sia-sia lagi. Ini kita bukan beli emas dah. Lebih baik RM10 tadi sedekah dekat masjid, at least dapat pahala dekat akhirat. Dulu ada orang tanya founder Public Gold, banyak syarikat yang dah start boleh jual emas RM10. Public Gold macam mana? Nak tahu apa founder Public Gold jawab? Kita mahu jadikan Public Gold ni tempat untuk tuan-puan bertambah kaya, customer bertambah kaya, dealer bertambah kaya, Public Gold bertambah kaya. Biar kita untung sikit-sikit, tapi kita untung ramai-ramai. Kalau customer menabung RM100 sebulan, bila customer nak kaya, dan RM10 itu sebenarnya produk yang memiskinkan kita, emas 0.001 gram, tak ada nilai bila kita nak jual ataupun gadai suatu hari nanti. Emas bukan untuk rasa-rasa, emas adalah satu bentuk simpanan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Semoga manfaat, teruskan follow saya.